pada petang ni kami di Kampung Sungai Tepam, Ulu Ceka, Jerantut, Pahang. Tujuan lawatan kami pada petang ni ialah untuk menyahut cabaran kita dalam RMK 13 dan untuk ekonomi biru. Kita nak giatkan lagi perkembangan aquaculture. Sebab utama kami datang pada petang ni ialah untuk melihat bagaimana pihak LPP boleh menyokong hasrat kerajaan mempergiatkan ekonomi pertanian khususnya dalam bidang aquaculture. Saya harap LPP bersama-sama rakan strategik, industri player macam Datuk Yap dengan ilmu yang ada pada beliau akan dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan PPK Jerantut Pahang. Ikan air tawar sebenarnya adalah ikan yang mahal dibandingkan dengan ikan laut, tetapi technical know-how kita masih kurang. Jadi dekat sini, that's why kita panggil kita punya rakan-rakan strategik untuk datang bersama-sama. InsyaAllah Kementerian Ekonomi dan bahagian tani khususnya akan membantu menyediakan peruntukan untuk menyokong hasrat tersebut. Saya kat sini nak memberi satu cabaran kepada LPP supaya mereka ni menjadi peneraju kepada PPK yang lain bahawa ekonomi biru terutamanya dalam bidang peternakan air tawar boleh berkembang dengan maju dengan pesatnya.